Dia suka kumpul surat cinta. Right, so ini untuk yang selalu lupa atau malas nak bayar street parking macam kawan I ni. Dia suka kumpul surat cinta. Sebab katanya it's leceh and time consuming, ambil masa yang lama. So hari ni I nak tunjuk kat dia how fast it actually takes untuk pay your parking. So for me, selalu kalau bayar street parking, I akan guna Settle app. So I nak use start timer and kita tengok how fast. Okay? Alright, ready? Go. So first, you buka app Settle and then you terus tekan start parking. Okay, dekat sini you pilih kereta yang you drive, make sure betul, and then the duration. So I akan letak 1 hour lah. Alright, dekat sini you confirm location semua okay, and then you bayar. Done. That's it. Berapa saat je tadi? 16 saat guys. 16 saat untuk avoid saman parking. Senang tak? Senang kan? So lepas ni tak adalah alasan malas ke leceh ke nak bayar street parking. 16 saat untuk avoid saman. And yang paling penting, kalau masa korang dah nak habis, boleh je extend duration menerusi app Settle juga. Dia ada live timer tau, so korang tak akan terlupa lah. Okay? Senang kan? Satu je guys. Bye!